So sekarang kita ada dekat sini. So ramai So sekarang aku ada dekat KLIA 1. So ramai gila orang ramai yang nak pergi umrah kot aku rasa ni. Memang ramai lah. So ini kali kedua aku ada dekat KLIA 1 ni. Selepas berapa tahun ni? First aku ada datang sini 2019. So sekarang tu auto 6. Kita sendiri. So actually aku sampai awal. Pagi tadi aku naik bas Yoyo. So aku sampai around pukul 1 macam tu. Pumpang-pumpang pergi makan semua. And now kita tunggu untuk kaunter buka. Aku punya flight pukul 8. So sekarang rasanya baru pukul 3. So nak ke mana? Tunggu. Boleh. Terima kasih. So sekarang kita dah ada dekat tempat yang gate-gate tu. So kita punya gate ialah gate C 11 ya guys. Macam jauh gila bapak je. Moh lah kita. Ni A dan B. Oh, so C sini C kena naik aerotrain ke? I think so. Jom. Sekarang kita dah sampai dekat gate C. So ada masa lagi. Mega World. So jom kita jalan-jalan. So cantik juga ya. So kita tinjau ada apa kat belakang dia. Oh, wow. Oh, aku baru tahu guys. Wow. So dia ada mini hutan macam tu, mini rimba guys. Walaupun burung-burung ni semua burung tipu. Not bad. Oh, cantik juga. Ada air terjun. Not bad ya, cantik, ada bunga. Ni kenapa aku tengok bunga ni lah, confirm suka. So sekarang aku lepak dekat cafe Ili. So nak tunggu boarding pukul 7.30. So sekarang baru pukul 6. Dengan bateri aku ni yang dah nak habis, bateri phone aku dah nak habis. So kita terpaksa lepak cafe untuk cari port charger. Aku tak tahu lah, macam tak ada tempat charger dekat KLIA ni. Ada tapi dia tak banyak. Tak tahu lah airport lain kan. So kita minum hari ni ais chocolate. So hopefully perjalanan kita hari ini berjalan dengan lancar. 1 hour later. I'm on vacation every single day cause I love my occupation. 3 hours later. Jadi dia ramai orang tengah tunggu kat sini sebab dia gabung sekali 3 gate dekat sini. So memang ramai gila. So tak ada tempat duduk, penatnya. A few moments later. Mana beg kita? Nampak tak? So dah jumpa beg kita. So let's go.
So kita dah sampai dekat Busan. So aku baru je letak bag dekat aku punya guest house tu. So sekarang kita nak ke mana? Aku nak pergi naik bas. Okay, dekat Busan ni dia tak sejuk yang sangat-sangat tau. Dia just berangin-angin macam korang itu dekat aircon je. So just nice. Oh macam So sekarang kita ada dekat sini, Blue Line Park tu. So yang aku ambil ni, aku ambil daripada Mipo Station sebab Mipo Station ni dia yang berhadapan dengan beach. So lagi cantik lah kot. Wih, serius, mata berair mata aku dah macam kelabu-kelabu dah Tak tahu faktor tak cukup tidur ke, belum mandi ke kan. So sekarang kita tengah on the way nak pergi dia punya tempat boarding. Dia actually tak sejuk sangat, tapi sejuk sikit je. Tapi okey lah, nice lah. Kita berjalan-jalan kan. Tapi hidung tak berhenti-henti berair mat. Tak ada asap kan. Tak ada kan. Betul tak sejuk sangat. Sini lebih kurang dalam 10 ke 11 degree macam tu. So okey-okey lah untuk aku. So 연면이어도 다 왔을 거 아니야. yang ada gerbang ni ialah pintu masuk dia lah. Pintu masuk nak pergi ke tempat boarding untuk Mipo Station. So dekat keliling tempat ni ada banyak gila kafe-kafe. Korang pandai lah pilih ya. Untuk minum boleh lah kot. So kat sini lah ya tempat dia. So actually aku punya bateri phone dah nak habis tau. Ya Allah hai, sebab benar habisnya. Kat sini ada juga selfie studio kalau korang nak selfie. So that's me. Dah sampai dekat sini lah. Apa ni, Blue Line Park, yang mana korang nak naik Sky Capsule ke ataupun Beach Train. Dekat sini daripada Mipo Station lah. Okay. Hai. So sekarang aku Hai. So sekarang aku lepak dekat kafe. Apa nama kafe tu? Kafe Mignon. So ais coklat latte. So sebab kita punya boarding pukul 12.30. So aku dah tanya dia punya pekerja tu. Dia kata dalam 12 suku baru boleh naik lah untuk prepare boarding. Sebab aku dah beli tiket siap-siap dekat website kan. So tak payah gelojoh lah. So sekarang 11.36. So aku tengah recharge my phone. Phone aku tinggal 20% ya. Aku terus tak ada mood nak ambil gambar ya. Padahal kat sini ada banyak foto spot. Tapi aku tak ada mood sebab bateri dah nak habis. So kita minumlah ais coklat latte ni. Sedap. Kenapa sejuk-sejuk minum air sejuk? Sebab dia tak sejuk sangat, the first thing. And the second thing, dekat kedai dia tak sejuk. Dia tak ada buka aircon sebab tengah winter kan. So kita minum je lah ais coklat. Actually, aku tadi mula aku dah datang kedai ni. Aku tanya dia ada tak untuk charge phone. Katalah mungkin dia ingat aku tanya dia boleh chargekan aku phone ke tak kan. So dia kata tak ada. So aku cari sana kafe mana yang aku dah boleh pergi untuk lepak minum air sekejap sambil charge phone. So aku fikir-fikir. Aku jalan balik depan kedai ni. So aku nampak ada plug kat situ. So aku masuk je. Aku beli air.
Kita charge phone lah. Begitulah cerita dia. So nanti ni dah boarding, nanti kita show lah. This time I want you, like this, like that. Super you good. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Baby, don't say no. So the play get the outside. Now say no. Ini yang selalu aku tengok dekat YouTube, TikTok ni. Finally naik juga kita. Wah. Wah, wah, wah. Kayak kita dapat naik. Oh, selama ni aku tengok dekat TikTok lah, dekat mana kan. Finally aku dapat naik juga. Oh, saya excited. So kalau korang nak naik, nak nampak pantai macam ni, korang kena naik daripada Mipo Station lah. Yang macam aku naik. Kalau korang daripada Chong Sapo tu kan, dia dekat belah situ. So korang nanti kena halang-halang sikit lah nak tengok beach macam tu. Look at the view guys, look at the view. So kalau korang ambil daripada Mipo ni, memang nampaklah kecantikan alam ni guys. By the way, dekat bawah ni kalau korang nak jalan pun tanpa naik apa-apa train pun boleh. Tengok korang kuat ke tak kuat. Macam tu lah. Finally my wish list is done. Tengok tu. Nanti aku nak pergi yang benda alam merah tu tau. Dengan putih tu. Kita nak OOTD kat situ. So let's go. Cantik. Saya bukan penggemar pantai ya, tapi pantai dekat Korea sangat romantik. Hati. Oh, cantik. Walaupun ombak sahaja pun cantik. Oh, gitu. Dah nak sampai ke? Hampir-hampir sampailah. So kita dah nak sampai. Sekejap ni rasa run out of feeling. So Sky Capsule ni recommended. Okay, boleh naik, boleh. Siapa nak naik boleh, recommended. Yes, sekarang kita dah settle Sky Capsule. So kita nak jalan-jalan area sini lah. By the way, aku nak ambil gambar yang dekat sana tu, tempat yang popular tu tau. Tapi tak boleh sebab angin kuat gila. So aku tak boleh nak stand aku punya tripod. Tapi I will try my best untuk get the shot sewa. So sekarang kita nak pergi jalan-jalan dekat bawah ni, tengok apa yang ada. Hidung aku pun macam dah tak tentu arah kan. Panas tau. Matahari betul-betul memancar di mata gue. So I cannot open my mata so well. Ada banyak sangat kedai-kedai cute. Kalau korang ada kat belakang tu, ada kedai gambar lah, kopi, apa-apa semua tu. Dia ada banyak kedai comel-comel. So kat sini angin memang kuat gila. So untuk aku pacak tripod tu agak susah sikit lah. Tapi I try my best untuk get gambar cantik-cantik dekat area sini. Ikutnya angin.
Matahari pula tu yang betul-betul memancar kat situ. Tak boleh buka mata guys. This is Busan guys. So ni area Cheongsa-po. So kat sini spot famous untuk orang ambil gambar, tapi angin dia tak memberikan kerjasama kot gila guys. Hari ni angin kuat gila ya, tapi cantik. Ombak-ombak dia cantik guys. So Busan is so romantic. So aku ada dekat sini. Angin kuat gila. Tak boleh buat bincang ni angin ni. Uhuy. Nampak tak benda merah tu? Selalu kan kita tengok dalam drama je kan. Sekarang kita dah cium pada depan. Okay, drama membawa kita ke sini guys. Benda alam merah ni. Tapi itulah, angin sangat mencemburui kita. So ini adalah Menara Gading. Dah sampai, wishlist done. Angin kuat gila. Angin sangat mencemburui aku datang ke sini. Daripada tadi duk menolak-nolak kita ni. Sesiapa yang kurus jangan datang sini, orang gebang. Sedangkan aku ni pun ditolak-tolak gitu je kan. So sekarang kita nak gimana? You know what? Aku tak makan lagi. Daripada, aku dah makan dekat flat tadi lah. Tapi sampai ke Busan aku belum makan lagi. Aku cuma minum ais coklat je tadi. So ke mana? Let's go. Tempat yang aku pergi ni dia ada macam-macam pilihan ramen lah. Kalau korang nak yang halal, ada Indomie. Ada Indomie. Lepas tu ada satu yang halal, yang ini. Tapi ini aku rasa dia tak ada kuah. Yang ini ada satu halal. Kalau korang nak vegan macam aku ambil yang ini vegan lah. So semua self-service dekat sini. So ini kalau korang nak bayar, yang ini mesin air dia. Dan ini view dia. Cantik kan? So sekarang kita nak makan ramen. So ramen yang aku ambil ni lah ramen yang vegan lah. Cuma makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa pandangan K-drama ni teruk. Dengan tengok ombak-ombak tu je, dengan makan ramen je, feeling sangat romantik. I don't know. Padahal sebenarnya biasa je kan, tapi ianya sangat romantik. Tadi berasa nak jatuh cinta pula. Hai.
sekarang kita jalan kat bawah dia pula. Jalan pelan-pelan lah guys. Saja. Bila lagi kan nak jalan beribu-ribu step macam ni kan. Angin. Tak sepoi-sepoi bahasa lah. Tapi sedap-sedap lah buat berjalan slow. Sebab apa aku jalan jauh tadi tu? Sebab ni guys. Kena datang sini. Angin ni kuat dia. So ini apa nama dia? Dorado Skywalk, if I'm not mistaken. Kuatnya angin. Kuatnya. So kat belakang tu benda lah kapsul tadi tu lah. So ini kita guys. Ya Allah, angin dia kuat ya. Orang kurus jangan datang sini. Misal korang terkebak. Kuat lah angin dia. Sumpah guys. Angin dia kuat gila. Kalau korang tengok ujung tu nampak tak? Yang merah tadi tu. Lebih kurang daripada situlah aku berjalan sampai ke sini. Macam. Ni kat Malaysia aku tak buat ya. Specially travel saja. Angin dia ya Allah. Tu bawah dia lah pantai dia tu Jom. Nak pegang phone satu tangan pun aku ngeri ya. Sebab angin dia sangat kuat. So macam ni lah. Dia dekat atas kan. Tu sky capsule tu Ui, angin ya Allah. Tapi memang cantik kalau ada ambil gambar. Kat sini aku tak boleh nak ambil gambar sebab tak boleh nak pakai tripod. Angin very dekut gila. Di tengah-tengah dia ni lah ada apa tu, kaca-kaca macam ni Tapi surprisingly dekat sini, baru nak cakap surprising tak kuat angin, tapi kuat angin juga. Oi, jauhnya hari ni aku berjalan ya. Inilah pemandangan ni guys. Kuatnya angin. So tadi kita daripada sana kita nak balik semula lah. So kita pusing ke sini pula. Yang ini guys, ya Allah, kuat betul angin dia. Rehat seketika selepas perjalanan jauh entah daripada mana. So yang ini dia nama dia Dalmaci Tunnel. So kalau korang naik beach train tu nanti lalu dekat dalam tu lah. Kalau korang jalan kaki ni korang jumpa macam ni, nak ambil gambar boleh. So macam dah tak jauh dah daripada Mipo Station yang daripada mula-mula kita naik tu. So kita lihat sementara sebelum meneruskan perjalanan. Okay, jom kita meneruskan perjalanan pergi ke tempat asal kita. So aku tengok dekat dia punya website, daripada Mipo Station pergi ke Chong Sapo tu 2 km je. Tapi bila berjalan rasa jauh gila weh. Sumpah rasa jauh gila. Okay, sebab kita tak pernah berjalan macam sejauh ni lah kot kan dekat Malaysia. Tapi okey lah. Tapi saya je nak berjalan, nak ambil angin. Sebab kat sini pun dia sejuk-sejuk je kan. So okey lah buat santai-santai petang. Tapi kat sini mostly diorang berjalan kat sini yang 2 km ni macam santai je weh. Dan orang-orang tua pula tu, yang bayi-bayi macam mak aku kan, santai je dia berjalan.
Minuman aku ni tak santainya. 2 kilometer jalan, 3-4 kali break. Lemah. So macam dah tak jauh je tu. So kenyang. So ini belakangnya lah, beach. Tak tahu beach apa, Hayude Beach ke beach apa, I don't know. Tapi beach lah. Yalah, orang tak pernah berjalan kan. Kalau boleh, kalau dekat Malaysia tu, kedai depan mata pun nak naik kereta tau. So bila travel je kita berjalan. If not, no. Okay. Okay. Dah sampai. Sikit. Cayok. Hiking. Lagi sikit. Dah sampai. Lagi sikit je guys. Dah jauh dah. Less than berapa meter je. So saya dengan bangganya mengisytiharkan saya berjaya berjalan 2 kilometer guys. Tak mudah, tiba. But I can do. Kafe dekat sini. Ini kafe yang orang apa tu, untuk ambil gambar tu. Kat sini kafe dia. Sebabkan tadi aku dah minum air, coklat, and dah makan ramen. So never mind, we skip this. Okay, 2 kilometer man. Jom kita buat room tour. So kalau kau dapat akses kat ni. Okay, so masuk-masuk je. Masuk-masuk je. Terus ada toilet macam ni. Sofa dekat bahagian sini just nice. Kalau korang nak buat solat boleh. Cuma di depan toilet je lah. Tapi tutuplah pintu toilet tu ya. Okay, so toilet dia normal je, okay je macam biasa. So ini katil dia. So aku lupa, aku ambil ini double rasanya. Double lah. So yang ini katil. Lepas tu ada TV, ada cermin, ada cawan, hair dryer dan mini fridge. Okay lah. So untuk solo, just nice. Okay. So kalau korang nak book, nama dia ni, K Guest House Nampo. Betul. So nama dia K Guest House Premium Nampo. Yang ini ramai orang book lah. Okay.